Hari ini aku berkesempatan ke Kampung Panco untuk menziarah makam Sultan Abdul Jalil Yayat Shah 4. Di sini adalah makam peringatan baginda saja. Untuk mengenang jasa baginda yang baginda ada di sini. Makam sebenar baginda di Kuala Pahang. Kalau aku tak salah, Sultan Abdul Jalil ni susu galuh dari Tun Sri Lanang. Di mana Tun Sri Lanang bendahara pada Raja Johor, kemudian turun ke Tun Mat Ali, bendahara Paduka Maharaja Johor, kemudian turun ke Tun Habib Abdul Majid, bendahara Sri Maharaja, barulah diganti oleh Tun Abdul Jalil. Tun Sri Lanang ni waris-warisnya banyak di Terengganu. Antaranya Tun Zainal Abidin, Paduka Maharaja, Sultan Terengganu pertama. Tun Dalam, Raja Kecil, Sultan Mansur Shah, Sultan Terengganu kedua. Sultan Zainal Abidin II, Mahrum Masjid, Sultan Terengganu ketiga. Banyak keturunan Tun Sri Lanang ni di Terengganu. Setelah mangkatnya Sultan Mahmud dan Sultan Mahmud tidak mempunyai waris, bendahara ketika itu adalah Tun Abdul Jalil. Baginda mengangkat dirinya menjadi sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah Ibni Bendahara Tun Pekam Tun Habib. Sultan Abdul Jalil memerintah selama 19 tahun, kalau tak silap lah kan. Rampasan kuasa berlaku pada tahun 1717, di mana Raja Kecil dan askar dari Siak dan Minangkabau menyerang Johor pada tahun 1718. Itulah. Raja Kecil berjaya menawan Panco dan melantik dirinya sendiri menjadi sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Mengikut ceritanya, Raja Kecil adalah anak Sultan Mahmud dan gundiknya Encik Pong. Bagaimana Encik Pong mengandungkan zuriat Sultan Mahmud ini? Ada 3 versi. 3 versi yang berbeza. Aku ambil dari versi Terengganu. Sewaktu Sultan Mahmud mangkat, Encik Pong telah pun mengandung. Itulah versi paling logik lah. Aku baca yang lain tu macam pelik sikit lah. Kembali pada Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil mangkat di Kuala Pahang, di mana Raja Kecil menitahkan Laksmana Nahoda Sekam ke Kuala Pahang untuk membunuh Sultan Abdul Jalil. Inilah makam peringatan baginda di Kampung Panco, Kota Tinggi. Istana baginda di atas Bukit Tukul. Nanti kita pergi ke Bukit Tukul sekejap, kita tengok. Papan tanda di makam ini sudah agak uzur lah. Ada yang tulisan yang tak nampak, Arab-Arab, ada pihak yang berkenaan baik pulih untuk tatapan anak-anak bangsa mengenal sejarahnya. Okey, sekarang aku ke Bukit Tukul yang dulunya tapak Istana Sultan Abdul Jalil. Di Bukit Tukul ni tak jauh daripada makam beliau. Jaraknya beberapa meter sajalah. Di Bukit Tukul ini terdapat sebuah makam putri ataupun dikenali putri darah putih. Jadi bukan Mahsuri saja yang berdarah putih lah kan. Inilah kawasan tapak istana Sultan Abdul Jalil yang sangat-sangat strategik. Betul-betul di atas bukit. Pemandangan dia sangat cantik. Betul-betul berada di atas bukit. Seperti yang aku cakap tadi, Sultan Abdul Jalil Yayat Shah ini berketurunan Tun Ishak Misai atau Tun Sri Lanang. Tun Ishak Misai turun ke Tun Sri Lanang, bendahara Paduka Raja Johor. Lepas tu turun ke Tun Mat Ali, bendahara Paduka Maharaja Johor. Lepas tu turun ke Tun Habib Abdul Majid, bendahara Sri Maharaja Johor. Lepas tu Tun Habib ada 2 anak lelaki tu. Tun Abdul Jalil menjadi bendahara Johor. Tun Zainal Abidin menjadi Sultan Terengganu pertama dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I, marhum Bukit Langka 1725-1733. Tun Zainal ada anak, Tun Dalam Raja Kecil, Sultan Mansur Shah I, Sultan Terengganu II. Lepas tu Tun Dalam ni ada anak lagi, Sultan Zainal Abidin II, Marhum Masjid, Sultan Terengganu ketiga 1793-1808 dan seterusnya. Sultan Zainal ni ada 3 anak. Begitu juga
Tun Abdul Jalil ni, Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil mangkat, digantikan oleh raja kecil yang sementara memerintah dan dirampas kuasa oleh anaknya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, dan seterusnya zuriat-zuriat mereka memerintah Johor. Itulah serba sedikit sejarah yang aku tahulah berkenaan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah ini. Mungkin ada fakta-fakta atau yang aku kurang jelas, tak betul, kau orang boleh tolong membetulkan lah. Pasal aku rasa pelik. Pasal apa? Banyak orang kata keturunan Sultan Johor ni keturunan Lanun. Aku cari-cari, aku tak jumpa pun Lanun tu menguasai Johor, tak jumpa. Kalau aku baca keturunan Sultan Johor ni, tak dekat mana datangnya Lanun yang diorang katakan tu, aku tak jumpa. Mungkin diorang ada jumpa ke, boleh share kan. Tapi memang aku tak ada jumpa. InsyaAllah lain kali aku akan ke Terengganu dan Pahang. Terengganu dan Pahang juga terdapatnya susu galur Tun Habib ni, Tun Habib Abdul Majid ni. Susu galur diorang pun ada kat sana.